Belum ni anak saya pakai bendera Malaysia lekat dekat baju guna jenis pink macam ni. Ini kita dapat percuma daripada KPM. Memang percuma lah. Tetapi bagi saya tak sesuai untuk baju anak sekolah kita. Sebab apa saya kata tak sesuai? Kerana dia ada pin, ada bentuk jarum. Anak-anak kita darjah 1 sampai 2, 3 ni masih lagi budak-budak. Kadang-kadang dia orang guna terkena tangan, tercucuk dekat dada. Dan satu lagi, baju diorang akan rosak dan akan tembus ataupun koyak bila kita guna jenis pin macam ni, jenis ada jarum. Mak-mak, ayah-ayah, saya suggest ambil yang bendera Malaysia yang jenis lencana. Yang ni kita lekat, kita iron saja dekat baju, terus siap. Tak ada masalah, tak tanggal. Lagipun baju anak-anak kita tak akan rosak. Dan pastinya dia lekat dengan elok, cantik yang mungkin. Jadi mak-mak, ayah-ayah buat pilihan. Nak yang macam ni, yang free ataupun yang bayar sedikit. Yang ni rosak baju, yang ni tak rosak baju. Ada dekat beg kuning.